Bila anak perempuan saya masuk remaja, saya cari skincare yang sesuai. Tak jumpa, jadi saya formulasikan sendiri. Ada dua kategori pilihan skincare di pasaran. Kategori satu, skincare dewasa, terlalu kuat, boleh rosakkan kulit seseorang remaja. Kategori kedua, skincare remaja, komersial. Kebanyakannya gula-gula marketing. Ia fokus pada wangian, packaging, formulasi biasa. Saya nak sesuatu yang bagus, lengkap dan selamat untuk gentle cleansing, hydration support, daily protection. Sebab itu, saya formulasikan skincare asas remaja Helene. Satu, bahan gentle dan terbukti. Tiada alkohol kuat, tiada fragrance sintetik keras. Kedua, formulasi simple. Hanya 3 produk asas dan senang diikuti. Nombor 3, harganya praktikal, tak terlalu mahal. Ibu bapa yang ada banyak anak, skincare tak patut jadi beban kewangan pada anda. Keempat, sesuai dengan kulit Asia. Climate panas, lembap, pollution tinggi. Brand popular Europe, US, Korea mungkin tidak begitu sesuai. Tapi ingat, ini bukan untuk ubah kulit drastik. Ini untuk jaga kulit supaya kekal sihat, build habit betul, elak masalah besar di masa hadapan. Sebagai ibu bapa, kita bukan nak anak cantik cepat. Kita nak kulit dia kekal sihat untuk jangka masa panjang. Skincare yang betul di usia 13, iaitu sama dengan kulit sihat di umur 30, 40 dan 50. Komen remaja. Saya DM rutin sesuai untuk anak anda. Save video untuk rujukan. Share pada ibu bapa lain.